Dah lah tu. Tak apa, biar abang sendiri cakap dengan Nadia tu. Abang sendiri pun call dia banyak kali, dia tak jawab. Kalau dia hebat sangat, angkatlah phone, kan? Tahu pun takut. Dia ingat Mia nak lepaskan dia. Lepas apa dia dah buat pada anak kita? No. Kalau pasal hal lain, Mia boleh lagi tolak ansur. Tapi ni soal anak. Dia tu tak kena hadap Mia. Sebab Mia sanggup mati untuk anak-anak. Sayang. Marah betul sayang ni. Abang dengar pun abang takut tau tak? Kenapa nak takut? Abang ada buat salah ke? Adalah. Sebab abang tak buat isteri abang happy. Dia bad mood je hari ni. Cubalah senyum sikit. Kan? Kurang-kurangnya tu ubatlah rindu abang pada anak-anak. Abang ni ada je nak usik Mia. Macam mana Mia boleh hilangkan rindu abang pada anak-anak? Tu, dengan renungan mata tu, dengan senyuman tu. Benda tu semua yang akan buat ni jantung abang ni berdetup-detap bila dia ingat. Dan kalau Mia pula rindukan anak-anak, Mia nak pandang siapa? Alah, soalan tu. Pandanglah suami yang handsome ni. Abang percaya lah ni sekarang ni, yang masa Mia tengah tengok abang ni, mesti jantung saya yang tengah berdetup-detap juga macam abang kan.